Isu pemilikan tanah di Kelantan bagaikan tiada kesudahan. Terbaru, kira-kira 300 penduduk kampung Serian dekat Limau Kasturi, Gua Musang mengadakan perhimpunan aman. Ia bagi mempertahankan tanah yang didakwa diusahakan mereka sejak lebih 20 tahun lalu daripada diserah kepada syarikat luar untuk projek ladang kelapa sawit. Tanah melibatkan kawasan seluas 160 hektar. Wartawan Nur Yusof menyelami rintihan penduduk terlibat. Pengurus Jabatan Kuasa Bertindak kumpulan itu, Muhammad Rafi Ismail, berkata asalnya penduduk telah meneroka tanah di kawasan itu seluas 800 hektar. Kawasan yang menghijau dengan tanaman getah dan pelbagai pokok buah-buahan itu secara terpaksa diserah kepada pemaju yang diberi surat kuasa oleh kerajaan negeri untuk memajukan kawasan terbabit. Dakwa mereka lagi kesengsaraan itu langsung tidak diambil peduli Menteri Besar dan pemimpin negeri. Sebaliknya, tanpa sebarang perbincangan, tanah terbabit menjadi hak milik pemaju. Hak dia sadak dah tu pun dengan ye dokong ketuh besar-besar boleh sorang. Dia buah masuk dokong buah. Ambil sini habis dah. Pergi sini habis dah. Adilan ni kita tak sedar. Hak mana ada lagi tak sebi dah sini. Kalau dia ambil lagi tanah ni, maknanya tak ada lah apa sini. Kena duduk oleh sungai lah. Pelbagai usaha sudah dilakukan untuk mendapatkan hak milik tanah, termasuk menjelaskan premium tanah di Pejabat Tanah dan Jajahan Gua Musang. Mereka juga sudah bertemu dengan Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat, namun diminta berjumpa Pejabat Tanah Gua Musang, sedangkan pejabat itu memberitahu hanya pihak atasan boleh menyelesaikan masalah berkenaan. Dia gini ya, mai dengan harta ni, siapa-siapa dia pun, budak besar ni pun kalau harta dia kita konsep dia marah. Sekarang orang tua, orang ada fikiran jelas. Orang bermakna sempurna lah, orang panggil sempurna akal ke apa ni, dia marah kena ambil harta. Harta pula bukannya sikit. Pas kita, kalau dia tak ada, ambil lah harta sini. Nak pergi duduk mana? Nak pergi ke tanah laut? Nak pergi buat rumah tanah laut? Bukan dia. Tak boleh lah dia nak ambil gitu. Janji dah situ sakat tu. Tu pelungu batu dia janji tanah situ dah pula. Lepas tu dia gomong pulak mana boleh. Amuk tu 12 hektar tu. Tu, baik. Wah. Rayanya jelas. Tak kena nyayu lah. Jadi mana kita tak sibui lah, suruh tunggu besar lah. Amuk kita salah banyak-banyak setel kalau masuk berita apa. Amuk ucap terima kasih banyak setel. Ambil tahulah hak rakyat ni nyayunya tanah ni. Amuk nak suruh lak lah. Tanah sikit sebanyak ni hak rakyat. Gitu. Hampir keseluruhan yang berhimpun itu sanggup berdepan dengan sebarang kemungkinan bagi mempertahankan tanah yang mereka terokai lebih awal daripada pemaju terbabit. Kalau boleh dia nak sangat, dia ambil lah tempat mana yang rakyat tidak kereta. Kan makin luas lagi. Jadi dia dah ambil kawasan rakyat di kereta ni kak. Jadi tak ada lah bagi rakyatnya. Selama kini rakyat boleh hasil sama sekejap pun. Dengan jasa tanah sayur, tanah pisang ke apa. Sekarang ni hak tanah kau ni tu habis sodok demo. Patutnya kena berilah ke rakyatnya. Jangan duk siapa kau orang kereta dah pun ambil juga tak boleh lah gitu kan. Lah. Menyanyai. Tanah belakang tu dia sodok tu tanah makcik pas atas sini nekal kat ni dah lah dia sodok tu makcik kata tak boleh lah makcik ada ni je makcik kata. Pas makcik 3 kali tanah dah ni itu tanah mula-mula. Nyo makan gajah pasal makcik dulu. Pasal dia baru makcik lama dah sini. Siapa kau cik makcik ni ambil rumah sini lah. Batu sebelah ni. Sebabnya makcik kalau boleh tak boleh pada makcik lah. Makcik harap lah sangatnya. Jadi hak ilah dia berapa ekar kena sodok? Sodok dahnya ada 5 ekar lah. Perhimpunan aman itu turut dihadiri penyokong setia PAS yang berhijrah ke situ sejak tahun 1966 bagi, dan ada di antara mereka terpaksa menjual tanah pusaka di kampung halaman untuk membiayai hidup baru di sini. Malangnya tidak terlepas daripada menjadi mangsa kerakusan pihak pemaju apabila tanah yang diteroka dengan pelbagai jenis tanaman menyempah bumi dimusnah jentolak. Nur Yusof, Serian Gua Musang untuk Berita ATM.